On. Yeah. Okey, pada hari ini Zurin akan mengajar dua orang pelajar daripada Departmen Jasmine Kuala Lumpur untuk melukis latar belakang sesebuah lukisan. Okey. Gunakan warna biru, tengok macam ni. Tengok macam mana cikgu buat dulu. Okey, biru tu, yang dah bancur tu. Macam ni. Tengok. Macam ni ya, tengok mula dari atas. Bagi-bagi macam tu. Sehala. Sehala. Nanti kita campur dengan putih kejap lagi. Macam tu. Macam tu. Macam orang cat rumah tu. Macam tu. Cikgu, boleh ke digunakan macam ni? Boleh, semua guru boleh. Tak ada masalah. Macam ni. One by one. Sehala. Tu. Nampak tu? Tu dah jadi awan, nampak? Nampak. Buat macam tu. Pelan-pelan buat. Jangan kopo-kopo. Nanti satu dunia tengok. Okey. Buat pelan-pelan. Okey. Tak apa, tak elok pun tak apa. Ni latar belakang saja dulu belajar. Like dan subscribe. Pelan-pelan buatlah ikut yang suka. Macam mana? Gaya yang suka. Tapi kena sama. Sama. Ni awan lah ni gunung-gunungnya. Latar belakang. Buat pelan-pelan. Jangan bagi bulu tu kering. Celup. Tarik. Bulu tu kering, celup air. Ada tak tulisnya besar? Nak bulu besar? Tu. Saya ada dekat. Mana pi? Mana orang tak tahu. Ni bulu kambing. Bulu kambing nah. Bulu kambing mahal. RM25. Cikgu. Nah, ni kambing juga. Tak apa, dah ada. Cikgu. Okay, saya dah pandai sikit. Tu bulu kambing. Kulit apa? Kulit kambing pula Bulu kambing. Buat pelan-pelan. Kalau tengok dia kering, ambil air bersih. Tarik. Macam tu pelan-pelan. Tu bulu tu nanti cikgu beli lepas air ni cikgu beli. Tak apa, cikgu. Beli Dah seorang ada satu. banyak dah, cikgu. Ha. Ada banyak dah, cikgu. Dia dah tua. Buat pelan-pelan, latih tangan sampai pandai. Nanti boleh jadi pelukis, boleh pergi luar negara. Boleh ikut cikgu pergi buat pameran. Nanti cikgu beli macam ni. Terus. Ini ada guna dia. Itu blusher. Ini bukan untuk make up. Buat pelan-pelan. Selesa-selesa. Belajar buat lukis latar belakang dulu. Okey, bahagian pertama latar belakang. Nanti cantik-cantik. Sampai pandai. Nak cawan lagi masukkan orang. Lukis kat bawah. Kat bawah ni senang. Kita tak selesa kita buat. Macam tu. Pelan-pelan. Tak apa jadi pun macam mana pun. Lagi kita akan masukkan putih di atas biru ni. Dia jadilah macam langit Cikgu. Dia Buat separuh, cikgu. semua Sampai bawah. sampai bawah. Okey. Ni kita nak lukis laut. Sebab itulah saya suka berus kambing. Sebab berus kambing ni besar. Besar dia kambing. Bulu kambing tu. Bulu kambing biri-biri. Cikgu nak lah. Nak cikgu. Nah, bulu kambing punya ni. Boleh. Tadi tak mau. Mana dia ada? Takkan dia tengok saya cepat ni nak. Mana dia tu? Nah, ambil ni. Ni bukan. Tu dia. Ni tak boleh. Yang ni dia ada nanti masalah. Ada tak? Tak apa. Saya tak apa. Saya is okay.
Dia dah biasa. Tak ada masalah. Saya tak ada masalah. Jadi kita buat latar belakang dulu macam kita cat. Macam kita cat rumah lah. Macam tu. Kalau salah, salah. Macam tu lah. Kenapa ya? Ada lantai, tak ada masalah rumah kami. Macam tu. Macam tu. Jadi dapat sama, dapat serata. Sekali kita akan, di atas ni kita akan letak warna putih. Ni cara dia buat. Benda kita kena tunggu kering tu. Suka buat siang. Siang dia cepat kering. Pipai ni boleh buka dah. Nak cuba tengok tak? Tak biar kot dah. Pipai ni nak kena tukar baru. 300 tu baru. Besar. Tu pakai kipas tu. Kena kipas tak? Kena. Okey. Buat pelan-pelan. Mana? Ui, laju dia buat. Sekali nak masuk putih tu. Sekali putih. Tak apa. Nanti kita beli lain. Kita beli baru ni. Saya pun nak guna kan. Beli baru. Dekat High Scan Melawati. Mahal tu. Mahal. Ada. Nanti kita ada masa, kita bawa pergi kedai High Scan Melawati tengok macam-macam ada. Bawa. Ha? Bawa. Nanti saya lagi balik kita bagi seorang satu beg untuk isi kertas lukisan. Beg tu ada tak? Beli, baru beli. Duduk dan diam. Pasal seronok belajar dengan cikgu, cikgu hadiahkan beg. Macam-macam cikgu bagi. Cikgu, boleh gelap nanti boleh. Tak apa, biar dulu. Tak ada masalah, tengok. Tak ada hal rumah kami. Rumah kami galeri ni, Zurin Art Gallery. Tak ada hal. Foto biar nanti kami cuci ya, kami mop kan, tak ada masalah. Ini bukan di bawah. Kenapa biar nak kena lantak biar ini galeri sini. Tak ada siapa nak marah. Rumah sendiri bukan rumah sewa. Sampai habis macam tu. Habis lagi. Tak habis lagi dia. Lambat sikit. Okey. Biar dia nak jadi kek ke tak kek kalau tak. Saat hitam putih tu yang akan menimbulkan kecantikan. Masuk putih tu yang tu apa menantang tu? Apa benda tu? Biar. Tekuk ada benda apa? Terbang kan? Oh, tu apa tu cat hitam. Jangan sapu cat kat muka tu dah. Okey. Dah. Ni nak masuk putih pula. Putih sahaja. Cuci dulu dulu. Cuci dulu elok. Guna kain. Ambil air bersih. Air putih ni nak buat macam mana? Sekejap. Tengok Bila putih masuk, dia akan berubah. Saya bantu cair ni dalam ni. Saya memang bagi cair sikit. Sebab nak campur dengan ni, nak jadi macam tu nampak? Macam langit tu, nampak tu? Nampak. Tu tengok sana tu. Wah. Apa yang kita bagi? Okey, tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Nak melukis tu, baca bismillah. Nampak tu? Jadi awal tak? Nampak. Nampak? Macam tu lah. Sekejap. Okey. Macam tu. Bukan sapu putih semua. Kuno-kunonya ni apa awan dia nak. Tak tahulah awan. Macam tu. Macam tu. Nampak? Nampak. Nampak? Tak jadi awan tak tu? Nampak. Jadi. Macam tu lah putih. Masuk putih. Atas biru tu. Bawah sikit ke atas sekali? Ikut suka. Kau mana? Sekarang kita ambil ini sempadan. Ni kita nak buat air laut. Dekat mana tadi? Sekali kita tunjuk. Kat mana putih? Nanti saya tunjuk dulu. Ikut je. Dia di bawah dia cerah lah. Macam kita pergi tepi laut. Tengok. Tepi laut kan? Hujung kaki langit cantik je. Ini cantik ni pemandangan ni. Macam tu.
nampak. Ni laut ni, laut. Laut ke kolam kau tak tahu lagi. Ha. Laut ke kolam ada rumput-rumput. Katanya kolam lah pasal nak jadi ni. Ha, lagi ada bukit. Ha, taman nak duduk bukit. Lagi lah. Buat ni dulu. Ha, di bawah dia cerah ke. Ha, macam tu. Ha, nampak? Saya dah tak pun sini dah. Nampak? Nampak. Ha, macam tu lah. Tapi Buat, cikgu, putih saya tak nampak. Kena masuk lagi banyak warna putih. Tadi biru dia tebal sangat. Macam tu, macam tu. Ha tu. Ha tu. Ha tu. Ha tu. Ha. Ha jangan habis dulu. Ha nampak? Ha tu. Ha jadi macam tu. Nampak? Macam ni. Ya Nampak? Allah, saya pula kena stroke. Tu. Cantik. Ha macam tu. Pelan-pelan nak buat. Saya nak dulu. Cikgu jadi tak pernah macam ni? Jadi ikut cita rasa masing-masing. Okey, dekat ni je ni. Ha dekat ni je. Bawah tu jangan masuk putih. Saya kena bulu kambing ke pula? Ha, bulu kambing ke apa ke. Keras aku perlu dah. Alah, tumpah tak apa. Biar dia tumpah. Tidak boleh ambil. Lentak pergi kan. Sorry cikgu. Pelan-pelan buat. Tak apa. Tak ada masalah. Ni normal. Rumah kami tak ada masalah. Kami dah biasa rumah kami macam ni. Rumah pelukis. Buat betul. Nampak tak? Ni kita ambil kan. Cikgu, okey tak saya guna? Okey. Jangan banyak-banyak kali takut apa tembus. Takut dia terkoyak atas. Dah pelan-pelan macam tu. Cukup. Nampak? Tu. Tak tiru tengok tu. Biar macam ni. Cukup dah. Ni kita nak ambil negeri mana ni? Tasik Kenyir. Tasik Kenyir. Tasik Kenyir Terengganu. Tasik Kenyir. Ni pemandangan di Tasik Kenyir. Nanti dia ada ni. Ada pokok. Ni air tasik lah. Saat kita buat air pula. Nanti dulu. Bagi langit ni jadi elok dulu. Langit ni kena elok dulu. Tak kira tak pergi cikgu betul kan? Jangan kasut, jangan risau. Betulkan dia elok. Nak buat balik tunjuk kat mak dulu, tunjuklah. Bukan siap lagi ke dah. Bawa lah balik, dia nak tengok. Dia kering ke, dia cepat kering. Okey, kau nampak? Macam tu. Ni pemandangan di Tasik Kenyir. Atas dia memang gelap. Langit biru. Mesti kemarau mana ada hujan. Ni kita pergi 3 orang lah ni. Masukkan dia, kita pergi kat Tasik Kenyir ni. Kita duduk dalam apa? Apa panggil homestay? Apa yang terapung macam tu? Rumah dalam air. Ni air lagi sini kita duduk air tu. Jangan terjun nanti. Lemah. Okey. Macam tu. Benda tu patutnya duduk kat ni. Baru senang nak tunjuk. Ada apa? Nampak? Nampak. Buat lebih kurang macam ni. Ni kejap lagi warna lain ni. Warna air. Tak apa, dia rasakan. Kejap lagi kita akan letak pokok. Pokok kendah. Pokok. Tek. Bukan bukit, pokok. Ini latar belakang saja. Tak apa, ini tak elok pun tak apa. Sekali bila pokok dulu, dia akan lain lah. Latar belakang dulu. Kena latar belakang dulu. Kalau pakai spray dia tak boleh ni. Dia kena pakai plywood kalau sprayer. Itu teknik lain. Itu bahaya cat takut masuk dalam paru-paru. Tak boleh. Ini tak apa. Watercolor ni tak apa. Okey. Mana nak tengok apa sudah jadi. Biar. Tu banyak sangat tu. Cair sangat tu. Dia ketat nampak. Kata tebal pun dia kembang. Ni okey. Mari kita tengok. Kita betulkan. Kita betulkan. Oh, cahaya.
Okey. Dia tong teng. Aduh. Oi, ya Allah. Ini sakit punggung aku. Aku putih. Okey, macam tu. Macam tu. Jangan banyak sangat. Nanti dia lama kering. Macam tu. Oh. Itu orang seronok belajar dengan saya. Lagi saya buat cerita macam-macam. Okey. Kenapa? Janganlah gelak. Ni nak masuk ke dalam dunia ni. Okey, sekejap. Lagi betul kan dia. Ini yang salah. Okey, kejap. Nanti lagi biru ni kita campur dengan hijau jadi warna air tasik. Allahu Akbar. Jadi macam warna hijau-hijau sikit ke? Ini cukup. Kena belajar straight sama dah. Ni tak apalah, ni okey dah, bagi dia kering. Dia pula. Terima kasih cikgu. Tu okey lagi. Lagi nak buat air tasik. Titik ni. Boleh dapat A1 ni. Siapa berani lawan sama kita? Betul. Tadi tiba-tiba keluar burung dah. Cing. Ni ada burung tadi ni. Ada burung duduk atas ranting. Cantik ni lukisan ni. Ini dia okey. Sekejap, tak apa. Jangan risau. Ni baby ke dia lah tu. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Lagi kita samakan. Tu biarkan. Tak ada masalah. No hal. Ini banyak. Hanya datang ke baca. Nampak? Kau buat. Tak ada hal ni. Tak ada masalah. Ni latar belakang je. Biarkan dia apa nak jadi dalam tak video. Okey tu. Tengok langit bukan tentu kadang awan. Tergabung. Terabur lah macam-macam. Okey, biarkan dia kering dulu. Okey. Bagi dia kering dulu. Dah, kejap. Bagi dia kering dulu. Nak pergi seterusnya tu, bagi dia kering. Dia makan masa sikit. Iklan. Dia biasa 3 jam siap. Kalau dah pandai 2 jam setengah dah siap. Orang lagi pandai 2 jam dia buat. Kalau orang lagi pandai sejam. Sejam tak boleh. 2 jam. Macam saya 2 jam siap satu. Besar mana pun orang nak terkentut dah. Asap besar. Makan banyak. Jangan ada cakap. Tak adalah. Mana ada, itu suka-suka aja. Oh. Ni kita punya galeri ni kecil. Galeri kita tak ada masalah. Sat. Tunggu dia kering kejap. Kita ambil warna. 3. Kita pakai dia. Banyak ni. Okey. Ni. Dekat ni je. Tarik dulu. Macam tu straight macam tu. Nampak? Tadi di atas kita saya betulkan yang kaki langit tu saya betulkan. Macam tu. Sampai ke bawah. Pelan-pelan buat ni. Ni air tasik ni. Ni banyak ikan baung ni. Bukan laut. Ni bukan laut. Bukan. Ni tasik. Jadi warna ni yang campur tadi. Macam tu. Pelan-pelan buat. Apa tadi yang sama nak bagi sama atas saya buat. Pelan. Ya. Kat sini. Dari sini. Ke bawah. Macam tu. Nak jadikan air. Macam buat langit juga. Sama juga. Tapi dia dah campur dengan hijau. Kita pakai luar. Macam tu. Lembut-lembut buat. Ni Sagi akan guna lah bulu ni. Ni. Sagi guna lah ni. Sagi ada guna lah. Sagi kita guna lah. Buat ni dulu. Ni cantik ni. Seronok tak? Seronok. Seronok macam cikgu tak? Seronok. Okay, very good. Thank you. Welcome. Macam tu. Buat macam tu. Okey, biarkan dia kering. Sebelum dia kering, kita akan letak apa warna lagi. Sekejap. Jadi macam air tu kena angin. Kan dia ada macam dia bergalun-galun lah. Tu guna putih. Buat bagi sampai bawah. Macam tu. Nampak? Nampak dah tu. Nampak. Atas lantai lagi tak apa kita cuci lah.
Kita pakai kain basah je, cuci tak ada masalah. Nah, saya bagi 2 orang guna berus ni. Saya tunjuk dulu. Dia kena celup dulu. Sudah? You sudah dah? Okey, ni saya tunjuk dulu Tengok. Berus. Berus kembang ni Macam ni. Nampak? Tu. Nampak? Macam tu. Macam tu je. Sikit-sikit je. Baik kita betulkan lah. Nampak tak? Ya, Pak. Ni guna berus ni. Tu putih. Warna putih. Bukan putih semua, bukan air tu putih. Dia macam dia apa orang panggil? Kena matahari. Kena matahari ke kena cahaya ke apa tak tahulah. Macam tu tu. Tapi berus ni boleh guna. Tak boleh nanti guna berus ni. Nanti. Ni saya tunjuk dulu tengok. Okey. Biar pegang. Biarkan dia. Cuma atas ni jangan usik. Ni nanti ada bayang-bayang. Apa ini? Ana. Okey, buat. Macam saya buat tu, pakai putih. Putih layang-layang. Bukan ke semua. Ikutlah. Tapi dekat ni je ni. Dekat warna hijau ni. Ini kita tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Lebih kurang. Cari. Tarik macam tu. Ikutlah macam mana. Boleh. Tak serip tak apa. Asalkan dia ada. Orang panggil riak air. Riak air. Nanti ada bayang ni. Tu kita kena betulkan kejap lagi. Buat. Jangan bagi berus tu kering. Kena celup selalu. Dekat putih. Dekat warna putih tu. Berus tu masukkanlah warna putih. Tarik masuk atas kertas. Macam tu. Tu berus tu cantik tu. Berus dia tu cantik tu. Ada 2 je. Tak apa. Buat. Lagi ada lagi berus. Berus kecil-kecil. Nampak tu? Ni guna dia. Ni berus apa? Berus kecil. Ada berapa? Ada 2. Oh, ada lagi satu. Ini ada. Ada nak cari je. Tak apa. Buat. Lagi kita olahkan dia. Buat. Banyak berus. Macam-macam berus. Berus kecil, berus besar, berus panjang, berus pendek, berus macam-macam berus lah. Ya, mana dia lagi satu? Dah. Okey, kejap. Mana dia betul berus kecil lagi satu? Susah nak cari dia. Mana tahu aku tak nampak lah. Mana nanti berus tu hilang mana satu lagi? Oi! Mana duduk? Apa satu ni beri ni? Saya ada lagi satu. Dia ada 2 pula. Dulu bagi dekat pelajar, seorang satu set tu. Tu pun dia tak nak belajar habis. Tu balik. Tak mahu belajar dah. Nanti dia tu lagi. Apa? Dia pakai ni satu A. Oh, dia tersangkut kat situ kejap. Dia tersangkut tak ada. Sini boleh? Boleh. Very good. Alamak, dah pusing tu. Nak buat macam mana? Kita tempat sempit. Aduh. Jangan bagi dia clear. Macam tu. Pelan-pelan lah belajar. Jangan kita buat objek apa lagi. Kita buat beg dengan air. Macam tu. Sagi. Oi! Aku betul lah dia pun ni cucung racun. Macam kata horn gini. Hai. Jangan. Dia tak apa. Boleh buat macam tu. Sikit-sikit je. Lagi dalam minggu 60 tak cukup saja. Itu je. Tak ada apa. Ada okey tu. Macam buat tu. Okey. Mana baru kecil tu? Mana dia pergi? Baru ni sepatutnya ada 3 orang. Ni. Siapa dia ambil dah? Nanti cari dia. Ni ke? Tak, bukan. Ya Allah, cabut.
Bukan belum tu. Ni belum macam ni. Boleh kasih tahu. Nanti Atuk beli lagi. Nanti cikgu beli lagi. Lalu nak tunjuk. Nak betulkan tu yang atas tu. Aduh. Kalau kita koyak, nanti dia meleding. Boleh ding. Dia nak melipat ke atas. Biar dalam ni tak apa. Okey. Aku nak betul. Saya ni. Kita bersama. Nak dia fokus. Fokus point. Samakan yang atas tu. Tak sama pun tak apa, tak kira dia. Ada lah pokok-pokok ke apa-apa, tak kira buat lah. Cepat tak? Cepat kan? Ni tepi. Hijau lah, tak kira ada payung pokok. Sebab nak bagi sama tu kena benda yang macam ni. Tak apa ni. Ini okey ni, very good ni, okey. Dia gelap-gelap ni tu. Nampak. So, yang ni cikgu. So, yang ni tak payah. Tak payah, cuma atas je. Tu dah okey dah tu. Okey dah tu, sangat okey dah. Lagi kita boleh buat lah. Kita boleh ni. Ini mungkin ada lah benda dah. Cuma lazu lah. Okey, nak baiki ni, nak baiki ke daerah. Nampak? Bagi elok sikit. Kita tunjuk dia. Dia kena beri yang macam ni. Ini tak ada, tapi tak tahu pada mana. Atau blue Cina. Blue Cina ada tu. Nanti sebab itu laluan tu oyen dengan nak lalu. Aduh, tidak boleh duduk tu. Ini dah lari semua masa biji. Takut. Menakut. Biarkan dia. Habis. Ni kadang-kadang di langit dia jadi macam ni. Tak tentu. Okey, nah. Nak betulkan. Betulkan ni bagi elok sikit. Ambil putih. Biarkan dia. Ni tak guna ni tak boleh. Kering ni. Belum. Dia kena kipas. Kipas tu rosak. Aduh. Dia kalau siang, dia cepat dah kering. Bulan puasa tak boleh nak buat siang, tak boleh nanti dahaga. Cikgu dah minum air dulu. Haru. Cikgu pun makan ubat juga. Apa tak kita cuci sekali je. Kemas-kemas kita cuci bumbu habis. Kejap. Boleh tu. Okey lah tu. Okay, sekarang okey. Sekarang kita akan buat pokok-pokok ke apa. Pokok lah. Tepi tasik. Bagi dia kering sekejap. Hanya cantik tu. Ini simpan dulu, tak mahu, dah kacau. Ni nak buat ikan koi. Lain tu. Tu kisah lain. Okey. Mana Bruce buat pokok? Ya. Tu pun boleh besar. Ya. Ya, tu bulu pokok dia special. Boleh guna ni nah satu. Ya. Nah. Okey. Ini semua makan. Ya. Saya ada berusaha, tak apa. Jangan masalah, saya tak masalah. Ya, tak jangan. Ini pun. Saya tak masalah. Jadi inilah kita akan guna warna hijau, bukan hijau ni ya. Bukan hijau ni. Bukan hijau ni. Itu hijau apa? Tengok dia dulu.
Hijau ni. Ada kan? Ada. Hijau untuk pokok. Hijau untuk pokok. Bukan hijau muda Hijau muda ni dia lain. Hijau muda kita campur dengan kuning, dapatlah colour hijau muda. Kita campur kuningnya. Tu kat akan guna kuning ni. Okey, putih biar pergi dulu. Senyap-senyap dulu. Hijau memang dah. Biru pun biar pergi dah. Hijau. Okey, hijau. Putih. Hijau sahaja. Ni guna-guna ni. Tu nak cuci tu. Bagi bulu cantik. Ni saya. Jadi kita boleh cuci kat atas ni. Jadi dia yang ni kena pekat sikit. Yang ni. Boleh? Ambil ke? Kecil pun tak apa, boleh cuci lagi. Kena buat macam tu. Tu, nampak tu. Nampak tak? Nampak tak? Dia jangan basah sangat, nampak? Nampak? Jangan basah sangat. Kena belajar buat begitu. Okey, saya tunjuk dulu. Jangan basah sangat. Kena sebelum letak atas kertas, buat atas ni dulu sikit. Macam ni, tengok. Nampak? Macam tu je. Jangan buat batang pokok lagi. Atas saja tu. Cantik tak cantik? Buat macam ni. Buat pelan-pelan dari tepi. Macam tu. Macam tu. Ni dah kita dah bagi dah. Kita bagi cepat ni. Jadi pokok. Lagi sambung lagi, sambung. Tu sampai ke bawah ni, sampai bertemu dengan ni. Macam tu. Buat macam ni je. Ini dia. Nampak? Macam tu. Macam tu. Biar dia kena ni tak apa. Jadi dia akan jadi bayang. Nampak? Nampak. Buat dari tepi tu. Buat pelan-pelan. Jangan apa, jangan apa, basah sangat bagus tu. Pekat sangat pun tak boleh. Hijau tu lah, hijau tu. Ini cantik tu, hijau tu. Memang cantik. Air sikit je. Buat atas-atas. Buatlah macam mana pun, lantak pergi lah. Jadi punya, memang jadi. Jadi, insyaAllah, jadi. Pelan-pelan buat. Bismillah. Pelan-pelan, jangan agak-agak tengok. Okey, sambung macam tu lagi. Macam tu. Ni pucuk pokok lah. Sakit tu, macam tu. Sakit kita akan. Macam tu. Buat macam ni je. Ni setakat ni je ni. Setakat ni sampai ni. Pokok. Ni kita kena di tepi tasik lah ni. Dah pokok-pokok. Macam tu. Lagi kita buat nanti. Pelan-pelan buat. Semua ni pokok. Boleh buat. Tak siap tak apa. Besok sambung. Bukan nak siap hari ni. Dapat juga pelajaran. Betul tak? Betul. Sudah pandai. Tengok kami melukis dah. Macam mana? Cikgu nanti, belajar kat mana ni? Saya pun nak belajar ke? Cikgu cakap. Nanti cikgu tahulah bila ada kelas melukis kat sekolah ada kan? Ada. Nanti dia tanya mana kamu belajar ni? Ada lah. Nak belajar boleh lah. Ni nombor telefon cikgu saya. Dah bagi nombor telefon saya. Sekolah rendah apa dah? Ada kan? Sekolah rendah. Ada kan pendidikan seni kan? Ada. Pendidikan seni ni dalam SPM sangat berguna untuk masuk Kolej Mara, untuk masuk apa bidang, adalah bidang-bidang yang perlu. Itu sebab ada dalam pelajaran sekolah. Pelajaran sekolah. Dalam pelajaran mata pelajaran sekolah ada. Pendidikan seni memang ada. Masa cikgu dulu, kalau pakai tepung macam tepung gandum ni, hancur. Budak-budak main bubur kat hidung, bubur kat mata, bubur kat telinga semua. Itu balik rumah baju putih pun jadi merah. Dulu. Dulu saya ketua darjah kelas. Penolong saya perempuan. Dia pun ada lagi, dia tak mati. Dia kerja nurse, dah pencen dah. Nama dia Fadilah Ahmad. Nama dia. Pupu, sepupu. Pupu saya. Kami pandai dalam kelas selalu lambak satu. Jadi ketua darjah. Saya kecil macam dia lah. Dan semua orang tinggi-tinggi. Jadi ketua darjah. Buat macam tu. Ni. Sampai habis ni, itu je. Buat pelan-pelan. Tak apa.
Asalkan boleh buat. Nombor macam tu. Very good. Okey. Saya bagi dia ni sikit. Tak apa, tak kita masukkan lagi. Tak apa, buat. Buat. Tu dekat ni je. Okey. Bagi ni rendah sikit. Oi, haru. Dekat tu. Dekat ni. Pucuk pokok. Pucuk pokok tu. Tak apa, tak siap malam ni. Kita sambung malam esok. Bukan nak pergi siap malam ni. Betul tak betul? Betul. Macam tu. Di dalam yang nampak putih-putih tu tak kira ada lah warna dia kita letak. Baru orang tengok, di mana ni ha? Itulah, kamu tak tahu. Cikgu gambar. Jadi, pemandangan tepi tasik. Tepi tasik. Tepi tasik. Ni yang mudah-mudah saja. Teknik ni yang saya nak ajar ni. Teknik ni. Ni teknik buat ni. Ini yang paling susah. Dekat Sarawak saya ajar. Sampai saya kena pegang tangan dia. Cikgu kena pegang tangan saya. Anak murid cikgu. Pakai baju nampak ketia. Pegang tangan dia lah putih melepak. Banyak, kebanyakan perempuan. Ada anak 3. Suami dia orang kaya. Pegang tangan kan. Kamu, ni saya nak pegang tangan buat pokok cikgu. Pegang tangan saya. Dia adalah perempuan. Tak kisah. Di Cina, sekolah Cina. Di Kuching, Sarawak. 2006. Saya pergi sana 2006. Setahun. So barulah. 2006. Setahun. Tanya kat anak dia. Naik kapal terbang dulu. Asia. Dia tiap bulan balik. Mengajar lukisan. Buat je. Tak kisah. Macam mana pun tak apa. Tu. Lantak habis. Tak ada masalah tu. Nanti kita olahkan. Tak sebab mana ni. Malam esok kita olahkan. Bagi dia kering dah elok. Nanti kita tunjuk apa akan jadi. Sini. Okey, cikgu. Habis. Bagi habis. Ini je kerja dia. Tik. Ada lagi pula. Bagus. Nombor okey. Tengok. Macam tu habis dia. Nanti kita ambil pokok mana yang dekat. Pokok mana yang jauh. Ni. Very good. Cantik. Lu pun cantik. Berus rambut lagi syok. Turunkan bagi habis. Pandai. Macam ni cikgu seronok lah. Cikgu seronok. Dapat duit raya. Belajar lah. Cakap mak, cikgu nak bagi duit raya. Mak kata apa? Mak kata pen lah. Betul. Ya, saya cakap betul. Tak ada tipu. Saya. Tak ada tipu punya. Mak saya cemburu. Cemburu. Mak pun boleh belajar. Ayah pun dah kata, ayah pun nak belajar juga cikgu tu mana bi. Dengan mak dengan ayah semua dengan datuk dengan nenek pun belajar. Ada satu tempat cikgu pergi, nenek dia perempuan. Ni. Tengok dia kata nenek nak melukis. Dia pandai buat cantik. Tahun 2011. Dekat Kedah. Orang tua. Perempuan. Kalah cikgu. Kalah. Pasal cucu dia tak mau buat. Dua kali main telefon. Tingkatan 5 lah tu. Dia dapat 1A. Cucu dia. Dia pun 10 lah. Tu sejarah. Ada semua dalam handphone. Okey, bagi habis. Ini memang terlindung. Sebab nanti ada santik dia. Ada nanti. Buat tu pelan-pelan. Jangan paksa diri. Buatlah macam mana pun. Ikut gaya yang suka. Jadi kalau apa? Hijau. Lagi kita akan masuk kuning. Titik. Tu. Wow. Jadi dipanggil ini lukisan 3 dimensi. 3 dimensi. Jadi yang jauh, yang dekat sekali. 3 dimensi. Dia bukan macam gambar kita snap dengan handphone tu, bukan. Ini lukisan. Kalau tengok lukisan cikgu, cuba tengok. 3 dimensi tak? Nu nampak yang jauh. Pulau. Nampak? Nampak. Nampak tu. Saya dah suruh. Tengok ni. Yang mana jauh, yang mana dekat. Paling dekat, burung dua. Tu kena nampak ya. Sama juga dengan burung. Buat bi tu. Tengok tu. Tapi jangan kering sangat. Ni memang cantik ni.
Ni pokok apa pun tak tahu. Ni pokok apa pun tak tahu. Nanti dalam lukisan ni ada burung duduk atas kayu mati. Pokok tu dia mati. Ni di depan ni sekali, itu last. Malam besok. Dah pukul berapa? What is the time now? Itu ada jam. Tak apa. Apa buat tu? Tak siap tak apa. Nanti kita tunjuk hujat ni. Dia buat memang very good. Tu. Oh, boleh. Tak apa. Happy. Tak ada masalah. Oh, cikgu buat tadi. Tak apa jadi. Yang cik punya pun jadi. Jangan takut. Dan sikit lagi. Jadi, sekejap lagi kita masuk line warna pula. Baru 9.20. Okey lah tu. Saya nak sambung lagi sampai last. Jadi kita sambung lagi sampai apa warna nak masuk dalam celah-celah ni? Kuning. Kuning. Lagi. Kuning, hijau muda, kuning, hijau muda. Aduh eloklah tu, tak apa. Nanti kita akan bezakan